unboxing. Sampai dah dekat rumah terakhir hari ni. Tadi kan kita dah gerak pergi rumah Acik dekat Muar. So ini kita dah sampai dekat area Melaka, Jasin Melaka. Acik ni customer jajan. Tahu tak Acik ni ambil set sofa apa? 37,000. Dan ni sebelum nak naik ke kereta Acik, kita unboxing dulu. So inilah perjalanannya bersama dengan Boyjan, dengan tim driver lori. Itu korang tengok apa kelebihan dia, apa keistimewaan tentang sofa ni. Korang tengok betul-betul. Nanti Encik tunjukkan kenapa geng Boyjan ambil set sofa 37,999. So Acik ni dulu pakai set sofa Jati juga. Pernah ada pengalaman pakai sofa Jati. Ini dah 5 tahun. Okay. Lepas tu Acik upgrade ambil set sofa pattern Ganesha Tiger Royal pula. So ini hari ada Boyjan. Tolong sekali. Ya Allah. Dekat sini Acik letaknya. Boleh. Wah. Ini kalau berat, kita dah Ni baru satu seater, geng. Tarik pun dia tak calar. Oh, okey. Bawah ni. Bawah dia. Lapik. Yang ini apa set ni? Ya. Set ni kan. Yang kat depan tu yang punch kat Ini baru satu seater tau. Ada lagi 2 seater dekat dalam lori sana. Nanti kita letak dekat depan ni. Korang tengok suasananya macam mana. Dia punya display macam mana. Cantik ke tak cantik. Ini dulu Acik pernah pakai set sofa Jati.